Anak saya tak ada SPM, cuma SKM 3. Boleh ke sambung belajar lagi? Bincangkan berkaitan dengan hala tuju lepasan SPM. Adik-adik kita yang mungkin tak berkesempatan untuk nak sambung belajar ataupun berkaitan dengan SPM, tak dapat nak ambil exam SPM ataupun keputusan tak cemerlang untuk SPM. Dan soalan dia adalah dia ada SKM 3. Boleh tak nak sambung belajar? Jawapannya boleh. Kalau anda tak ada SPM, anda ada institusi lain yang anda boleh sambung belajar. Mungkin bidang kemahiran, iaitu anda boleh pergi ke TVET. Dan anda ada SKM 3. So untuk dalam TVET ni dia ada 5 tahap. Tahap 1, 2, 3, 4, 5. Di mana tahap 4 Diploma Kemahiran Malaysia, tahap 5 adalah Diploma Lanjutan. Boleh pergi ke tahap 4, SKM tahap 4, ataupun boleh pergi ke program-program diploma di mana syarat kemasukannya, syaratnya adalah perlu ada SKM, sekurang-kurangnya SKM tahap 3. So untuk maklumat anda, sekiranya anda ada SKM tahap 3, anda nak sambung belajar ke peringkat diploma, boleh. Ada 2 cara. Satu, pergi ke Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4, ataupun satu lagi anda pergi sambung diploma dekat mana-mana institusi pengajian tinggi. Tak kisahlah swasta ataupun kerajaan. Tetapi kena tengok syarat kemasukan dia. Syarat kemasukannya kena ada at least SKM tahap 3.